nak nasi. Zaman Tok Nyang kita gitu. Tak, tapi sihat. Umur 90, 115, 130. Pasal apa? Kerja teruk jadi sihat. Kita kerja tak teruk makan banyak. Tengok bini kita pukul 12 malam, mata kejam, mulut monyet. Repuan lah. Dah tak mubah di penyakit apa. 60 bang tanah, 57 awak seseng. Nyanyi untuk lelaki dan nikah pakai mati. Sungguh tu kecanggihan tu. Bila canggih, kita pun banyak relax, banyak tak payah bangun, banyak tak payah bergerak. Duduk situ boleh buat belaka. Ekor cik, kipas cik, hak ni cik, hak ni cik. Ada apa-apa duduk senyap itu. Tak keluar peluh langsung. Tak keluar peluh dah. Waktu dia makan mani tak apa, nyakung, nyorek ketah apa semua, kerja cedung. Jadi padang, betul sungguh. Kesihatan tubuh badan, nak banding orang leni ke dulu, molek ke dulu. Zaman-zaman Tok Nyang kita itu mana? Dia tubuh macam leni rapang. Tubuh semua molek-molek, seling belaka. Mayat taring belaka tubuh Tok Nyang itu. Tengok zaman leni. Matang dia payang budu. Dah tak basuh ke tangan, basuh ke mesin. Dah bila kalau basuh tangan, bila nak naik lengan. Tobik peluh orang ni, tiok ni, nitik mau air tiok. Pepoh pulak tu, pulah pulak. Kicau pulak. Bahan dibela kerek telaga. Dah nak naik lengan. Len ni duduk nengung kita, berbaju, cik. Lengan kereta naik. Tukar ke tiang surah lengan ni. Tunggu.